Ular ini telah mendiami tempat ini di atas sepohon pokok telah berbulan-bulan. Setelah akhirnya turun ke bawah ke tanah dan saya mengambilnya dan meletakkannya semula di atas pohon ini. Saya sentiasa melihat ular ini memang sentiasa berada di atas pokok ini. Tapi malam ini, hari hujan, saya dapati dia turun ke tanah dan saya mengambil sebatang kayu dan meletakkannya semula di atas pohon. Salah satu pohon di kawasan rumah yang saya duduk ini. Inilah ular ini yang saya taksirkan telah hampir 4 bulan berada di kawasan rumah ini, di atas pohon ini. Yang saya kenali ular ini ialah ular kapak yang dikatakan agak berbisa. Saya sentiasa mengikuti ular ini yang jarang bergerak, sentiasa duduk di satu dahan hingga berbulan-bulan lamanya. Inilah ularnya yang saya videokan ini. Sekian, terima kasih.